invoice bulan ini tapi due date kira dari hujung bulan depan. Macam mana tu? Layanan AutoCAD Cloud Accounting ada satu kreditan dipanggil due on day before end of next month. Mari saya tunjuk. Due on day before end of next month. Okey, contohnya 10 hari 10 hujung bulan. Okey, letak 1 next month, letak 2 lepas 2 bulan, tekan save. Okey, bunyi ini macam complicated tapi sebenarnya ia sesuai untuk sesetengah company yang mempunyai fixed payment cycle. Okey, di sini saya bagi satu contoh customer. Okey, bagi customer ini kami apply kreditan tersebut. Okey, di sini kita pergi buka satu invoice bagi customer tersebut. Okey, sini mungkin bagi satu contoh. Okey, 1st of July. Okey, kamu akan nampak due date 22 Ogos. Bagi satu contoh lagi. Mungkin ini Julai juga. Okey, melalui dua senario ini, jika invoice buka pada bulan yang sama, example bulan 7, kamu boleh nampak due date pada tarikh yang sama. Okey, mengapa kita perlu kreditan macam ni? Biasanya account department akan lebih senang, boleh plan dia punya cash flow, buat payment batch, dapatkan approval awal dan elakkan payment terlalu dekat dengan month end.